Korang tahu tak apa beza laksa Kelantan dengan laksam? Batu nasi kerabu, makan dengan ayam golek ke, ayam pecik ke best, ataupun makan dengan lemak bakar dengan daging bakar? Nasi goreng puteri, ini pun satu yang menarik ni, kombinasi antara nasi goreng Pattaya dan juga daging masak merah. Lepas tu ada pula set kampung Sungai Tangkas, gabungan antara ayam kampung dan juga patin tempoyak. Oh, dia punya gulai patin menyengat betul. Dia punya ayam kampung, oh pandai digoreng, tak berminyak sangat. Nasi goreng puteri ada rasa pedas sikit daripada sini, tapi tak pedas sangat. Daging masak merah dia pun okey, tak lihat. Laksa asli Kelantan ni harga dia hanya RM10 saja. Sedap juga laksa Kelantan ni. Laksa Kelantan ni kalau nak lagi kek lagi pedas, ada orang bagi sekali dengan cili merah. Ini pun antara yang popular kat sini, nasi kerabu daging bakar. Nak lagi best, apa itu tambah lemak bakar. Dia punya pedas tumis tu yang layan, memang terangkat. Punya daging dengan dia punya lemak bakar pun boleh rasa dia perapan dia. Okey, nice, menepati piawaian nasi kerabu. Mana suka pedas, boleh try ni, balado do sambal. Oh, dia punya saiz okey, ikan tilapia dia. Oh, ni betul-betul pedas yang layan. Duduk sambal pun pedas. Masih terasa lagi dia punya kepedasan tu. Kalau korang mencari kedai makan yang best dengan vibe-vibe yang tenang, makanan pun banyak pilihan, kau boleh datang ke sini, Farhana Catering, yang terletak di Eco Majestic, Semenyih, Selangor.